Assalamualaikum. Hai. Sorry, lama tak bersiaran sepanjang cuti raya sebulan ni. Kami berehat sat dari media sosial baru-baru ni. Sepanjang tempoh tu, kita duk uruskan tempahan mini catering. Kami sambil duk bagi tumpuan kat family. Untuk yang belum tahu, makcik ada terlibat dalam kemalangan motor masa hari raya keempat hari tu. Apa khabar Mak Sheila ni? Alhamdulillah, makcik dah baik dah sikit dah. Tapi duk jumpa doktor lagi dah lah waktu ni. Macam mana makcik boleh jalan tak? Boleh sikit-sikit gitulah. Tapi tak apa kuat lagi lah. Hari tu dah daripada buang sedut darah beku tu. Ya okey lah sikit. Tapi cuma duk rasa sakit je lah. Boleh tak makcik cerita sikit macam mana kejadian yang hari tu? Makcik kebetulan nak pergi Buaya. Bila sampai tempat kejadian tu, kami ni dia layan betul lah. Tiba-tiba satu buah kereta tu, dia mai daripada depan, terus pun nak masuk ke simpang taman.